Itu sedap. Betapa sedapnya. Tunggu, apa? Apa itu? Itu saiz yang besar. Ya, dan ini semua milik saya. Baiklah, Nate. Awak mulakan saya rasa. Kenapa kita tahu kaki semua aja, relax. Biar saya buat snack untuk diri saya. Oh, baiklah saya bergurau. Ya cuma chupa chups. Itu hebat. Sekarang mari celup dan coba. Oh ya, belon baru. Seronok. Apa-apa pun, lihat. Ia lebih seronok dengan cermin mata. Mari kita cuba. Ya, Sal. Saya tak boleh berhenti. Ya. Sangat sedap. Tiup belon dan oops. Oh tidak, semua gula-gula getah sekarang ada pada saya. Betapa tidak menyenangkan. Zack, berhenti ketawa. Saya perlu tanggalkan cermin mata ini. Ayo, Zack. Giliran kamu. Wow. Saya ada idea. Tangan siapa ini? Hei, saya akan berikan kepada kamu sekarang. Baiklah, mari kita coba. Sedapnya. Kunyah, kunyah, kunyah. Lagi. Sebenarnya agak sukar. Oh, sedapnya. Mari kita tiup dan buang. Sekali lagi. Beberapa lagi juga. Ya, tak apa. Tetapi, ia sangat menyeronokkan. Kunyah, kunyah, kunyah. Wah, oh ya, saya tidak boleh berhenti mengunyahnya. Tunggu, satu lagi dan itu sahaja. Dan satu lagi dan sekarang saya boleh tiup belon terbesar sekali. Aduh, oh tidak, saya rasa ada yang tidak kena. Kawan-kawan, ada banyak gula-gula getah di sini. Oh, apa yang kamu lakukan, Zack? Kami semua diliputi olehnya. Oh, sedikit saja. Mari kita lihat apa yang kita ada di sini. Hei, apa yang kamu mahu? Pergi dari sini. Adakah ini coklat? Sedap, ini coklat. Wah, ho. Apa? Nyam. Tunggu apa? Apa yang kamu mahu, Janice? Tidak, saya dulu. Bahagian yang sangat kecil. Mari kita coba. Itu saja, betulkah? Oh, tidak. Ada sedikit di bahagian bawah. Apa? Ada sesuatu di misai kamu. Oh, terima kasih. Mari kita betulkan itu. Sekarang ada sesuatu di dagu awak. Oh, tidak. Bagaimana saya nak betulkan ini? Sekarang saya ada janggut coklat penuh. Serius? Berhenti ketawakan saya, kawan-kawan. Zack, giliran kamu. Baiklah, mari kita cuba. Mari gunakan penyepit. Sedap. Tapi bagaimana jika... Saya ada idea. Saya perlu gunakan sedikit susu dan sekarang sedikit krim. Ya. Itu dia. Mari kita coba sekarang. Sedap. Yum. Oh, sangat bagus. Ups. Kamu patut lihat muka kamu. Ya, dia betul. Baiklah, sekarang giliran saya. Betapa sedapnya. Dia akan mengambil masa yang lama dengan penyepit. Tapi ya, sangat sedap. Saya rasa lebih mudah dan cepat menggunakan tangan saya. Oh ya, sekarang saya boleh menikmati mie coklat ini. Oh, bagaimana untuk berhenti? Saya tidak tahu kerana saya tidak mahu. Ya, ada lagi. Oh, sangat sedap. Oh ya. Nick, di mana kamu? Dalam barisan. Dia kelakar. Jadi, mari kita angkat tangan.
Saya tak sampai. Oh, ada mie di atas kepala saya. Oh, ayo. Kawan-kawan, boleh tolong saya? Baiklah, saya akan bantu. Ini dia. Terima kasih, Janice. Awak hebat. Jadi, awak, Nate. Oh, tidak. Betul. Tapi saya hanya ada satu benda. Dan awak ada satu bahagian yang besar. Jangan pandang saya, pandang Janice. Ya, kamu dalam bom masam. Baiklah, mari. Saya akan mula. Saya hanya ada satu gula-gula. Ia tidak begitu menakutkan. Biar saya masukkan terus ke dalam mulut saya. Tidak, saya salah. Oh, ia sangat masam. Ayo, berhenti ketawakan saya. Awak ada bahagian yang lebih besar, bukan? Nate. Ya, betul. Satu gula-gula tidak akan menyakitkan. Oh, tidak. Muka saya kejang. Baiklah, satu lagi. Tidak, saya sebenarnya tidak mau. Kamu tahu apa? Saya ada idea. Saya akan tuangkan semuanya di atas meja. Dan sekarang saya akan gunakan tukul untuk menghancurkannya semua. Begitu saja, itu lebih baik. Sekarang saya ada serbuk. Sekarang saya boleh cuba bahagian kecil. Ia tidak benar-benar berkesan untuk saya. Saya fikir semakin kecil bahagiannya, semakin baik. Tidak, tetapi ia mengambil masa yang lama. Nate, ayo habiskan semuanya. Sudah selesai? Serius? Saya akan suapkan awak. Tidak, Janice, tolong. Kenapa awak buat macam ni? Tidak. Ini sangat menyakitkan. Tapi sekarang kamu sudah selesai. Kenapa kamu begitu gembira? Kamu ada satu baldi penuh. Oh, kamu betul. Biar saya cuba satu keping. Baiklah, saya rasa saya boleh ambil. Satu genggam pada satu masa, saya rasa. Oh, tidak. Mari kita teruskan. Ayo, Janice. Kamu boleh melakukannya. Kami boleh bantu kamu. Saya tak perlukan bantuan. Saya kuat. Saya boleh buat ini. Tolong saya. Seseorang tolong. Apa yang salah dengan dia? Kami tidak tahu bagaimana untuk membantu. Bahagian yang sangat kecil, tetapi saya sebenarnya gembira kerana ia sangat pedas. Oh, Zack, kami tidak cemburu dengan kamu. Oh, tidak, saya hanya mahu lari. Ya, kelakar. Yang dua proses. Yang pertama mencuba. Oh, baiklah. Saya hanya ada saiz chip kecil, jadi saya rasa ia tidak begitu menakutkan. Sangat pedas dalam mulut saya. Kenapa nak awak record? Right iklan Newport. I jeng terus ni. Baik, Pat, saya rasa mencuba beberapa kerepek sekaligus mungkin lebih baik. Tidak, tidak. Saya menghembuskan api seperti naga. Dan bahagian tengah ini, saya rasa saya ada pemadam api di sini. Oh, terima kasih, Nate. Ia benar-benar membantu. Tunggu. Jika itu berlaku kepada kamu dari bahagian sederhana, apa yang akan berlaku kepada saya dari yang besar ini? Tidak. Bolehkah saya tutup sahaja, begitu sahaja, dan sembunyi? Tunggu, apa yang sedang berlaku? Kenapa bungkusan ini? Kenapa ia semakin besar? Adakah anda suka video kami? Jika ya, tekan butang suka dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.